Rupanya ada ya suami yang waktu ketika bersama pun, bersama isteri, buat video. Kau boleh terfikir untuk jual that video. Kopi dan Cerita Podcast. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fakrul Muhammad di Ngopi Cerita Podcast, yang mana podcast ini santai dibawakan daripada Yayasan Kebajikan Negara. Di sinilah kita rungkaikan cerita santai, cerita real, mana kita boleh kongsi kehidupan kita, kongsi luahan kita, dan kita boleh rungkaikan cerita ini mungkin ada berkenaan dengan diri kita mungkin juga. Betul. Dan juga mungkin kehidupan seharian kita, mana kita boleh bercerita dan mana orang luar juga boleh tahu macam mana kita untuk kita kawalkan benda-benda yang sepatutnya kita boleh elakkan. So grab your coffee, let's talk. Okay, hari ini kita bersama dengan seorang kaunselor berdaftar di bawah Pusat Sokongan Sosial setempat melalui Yayasan Kebajikan Negara, iaitu bersama Puan Anis. Hello. Puan Anis boleh perkenalkan diri dulu? Boleh sangat. Assalamualaikum kepada semua. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Anis Fatira binti Muhammad Syukri. So, lebih selesa kalau dipanggil Anis lah. Anis, okey. Dipanggil Anis lah. Berapa pun umur kita? Anis Anis lah. Tetaplah rahsia. Tetaplah rahsia. Okey, Dan Anis. Anis lah kita. Okey, Anis sekarang bekerja di Yayasan Kebajikan Negara, betul? Di bawah Pusat Sokongan Sosial setempat. Betul. Boleh Anis terangkan sikit tak Pusat Sokongan Sosial setempat tu apa, dan boleh kita orang luar mungkin nak tahu apa perkhidmatan Pusat Sokongan Sosial setempat tu? Kena tahu, Pusat Sokongan Sosial setempat ni sebenarnya dah bergerak lama dah. Okey. Dan saya rasa benda ni bergerak sebelum saya masuk ke sini lagi. Dah lama dah. Dah lama Okey, dah lama. dah. Okey. So since COVID tu lah. Tapi apa yang Anis nampak dan juga kita tahu pasal Pusat Sokongan Sosial setempat ni, satu keistimewaan lah yang memang orang luar kena tahu lah kot. Tak ada lagi lah kot Anis rasa kaunselor yang pergi kepada Yang turun padang. Yes, yang turun padang. Kita dekat dengan masyarakat. Biasanya masyarakat lah yang nak kena cari kaunselor. Tapi Betul. Yes, dengan adanya Pusat Sokongan Sosial setempat ni, orang luar boleh terus dapat one off, boleh berjumpa dengan kaunselor terus. Dan saya tahu juga nama si kantor dia PSSS je, guys. Kira Pusat Sokongan Sosial setempat, tapi di kasan dia PSSS, tiga kali S kan. Okey, yang saya tahu PSSS ini dia ada bergerak. So macam mana tu dia turun ke lapangan, macam mana? Betul, kita bergerak ke seluruh Malaysia dah sebenarnya. Okey. Ke Sabah dan Sarawak. Oh, Dan kita, maksudnya dekat Sabah Sarawak pun ada? Ya, Oh, orang okey. asli. Kemana lagi nak pergi? Oi, Kita maksudnya pergi. seluruh Kita Malaysia pergi dah. rapat. Okey. Kita rapat. Okey. So kita ada truck kita ada bas, ada juga yang pihak jabatan korporat kan, universiti sekolah, kalau tak ada tempat pun kita buka booth. So itulah salah satu inisiatif lah saya rasa para kaunselor di bawah Pusat Sokongan Sosial setempat ni, kita mendekati para masyarakat di luar sana. Okey. Dengan cara bagaimana kita buat test. So diorang pun yang tak tahu apa-apa pasal emosi ni tiba-tiba boleh tahu pasal anxiety. Maksudnya di sini di truck PSS tu akan ada beberapa test untuk kesihatan mental. Betul. Oh, okey. Kita buat inventory sikit, jawab inventory, ada juga terapi, dan kita ada juga kaunselor yang berpengalaman daripada yang dah masuk kursus dan ada sijil lah untuk buat terapi dan sebagainya. Okey. So benda-benda macam tu orang tak tahu. So PSS yang buat, saya rasa bom. Wow. Maksudnya mereka juga boleh dapatkan apa panggil, perkhidmatan sesi kaunseling tu di truck tersebut? Boleh, tak ada masalah. Memang akan terus dapat. Kita tak akan tinggalkan kita punya klien dan masyarakat. Apa ni? Buat apa ni? Lepas tu tak ada apa-apa. No, kita akan terus consult. Kita bukan Google dan juga di website. Jawab. Terus keluar result, engkau keluar. AI. Bukan AI lah. Lepas tu dekat kepala, alamak gila dah aku dengar result. Tidak. Okey, So okey. dekat PSS, dekat truck kita tu lah yang kita akan terangkan tidak sebenarnya. Okay, sekejap. Saya macam kurang selesa. Macam ni pun selesa sikit lah. Boleh minta izin. Sebab dah makin menarik kan? Macam, dia macam nak ngopi dan cerita santai kan. Kita santai je hari ni. Okay, Anis.
Yang macam mana kita tahu, Anis adalah sebagai kaunselor berdaftar, betul? Ya, betul. Dan of course lah Anis dah berpengalaman yang agak lama juga dari segi bidang kaunselor. Dan kita dan Anis, sepanjang Anis berkecimpung dalam bidang kaunselor ni, mestilah ada beberapa orang kata kes ataupun pengalaman handle kes-kes yang sebelum-sebelum ni. Mungkin ada satu dua cerita yang Anis boleh kongsi dengan kami, macam mana untuk kita kongsikan orang dengan penonton, dengan orang luar sana, untuk Anis boleh ceritakan daripada pengalaman handlekan kes tu dari segi konsep kaunselor. Banyak tu kalau nak kata nak bercerita ni. Banyak. Sebab kita bukan berada di office kan. Aha. Kita turun ke lapangan. So saya rasa berbagai-bagai lah. Berbagai isu dan masalah. Berbagai gaya, personality orang yang kita jumpa dan sebagainya. Tapi apa yang Anis boleh kongsikan adalah, dan kenalah kot dengan tajuk kita hari ni kan. Ngopi dan cerita. Ngopi dan cerita. Kita cerita the real, kita Yes. cerita yang benda yang betul. Yes, betul. So mungkin Anis boleh petik lah satu kisah yang Anis kita handle sendiri, iaitu kes-kes keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga. Real case. Oh, okay. Ini Anis handle sendiri kes Kita ni? handle sendiri. Okay. Kita adalah beberapa tim kan, Aha, tapi aha. setiap kaunselor tu dia memegang task kes masing-masing lah. kes yang berbeza. Okay. So lainlah pengalamannya. Okay. So macam ini itulah. Anis cerita ni berdasarkan pengalaman Anis handle from my kes side tersebut lah. Okay. Yes. So sebelum ni Anis sebelum dah masuk lah ke YKN ni, kita tak pernah lah handle kes-kes yang real macam ni kan. Alah, biasanya bukanlah nak kata kes-kes yang biasa dan kecil, tidak. Okay. Tapi yang common kita layankan ataupun kita dengar, kes bercinta kan. Bercinta yang tidak kesampaian itu. Ataupun isu pelajar yang dah grad, tak dapat kerja, cari kerjaya dan sebagainya. Maksudnya habis di situ. Maksudnya dia dengan kita. Itu macam normal common, kes common. yang Yes, common punya yes. kes lah. Okay. Dapat pula bila Anis dah masuk dalam YKN ni, diberi peluang lah, rezeki lah Anis rasa. Sebab Anis pernah doa lah satu doa, ya Allah Ta'ala, biarlah duduk dalam bidang kaunseling ni dapat bantu orang. Bantu orang. Okay. Betul-betul bantu ya. Memang betul ke lapangan. Yeah. Satu Malaysia Ya, sampai terlupa itu aku sedang berjalan di atas doa aku sendiri. Alhamdulillah. Ingat dia guys, doa itu kita angan-angan tu tak salah, tapi doa tu yang penting. Okay. Betul. So masa sebelum Anis berada di sini, sekarang di Putrajaya lah, tapi before this Anis kita bertugas di premis. PSSS ni pun ada premis juga. Oh, ada premis? Ada juga. Ada premis di mana tu? Kita berada di zone lah. Di zone. Kita ni nak cakap nama pun tempat selamat. Tempat secara selamat. detailnya. Tak boleh. Tak boleh. PM kita kat bawah. Okay, kita maksudnya, boleh letak kat bawah ya. Maksudnya tak boleh nak bagi tahu di mana lah. Tak boleh tak lah. boleh. Tapi kita boleh bagi tahu premis tu kita ada. premis premis tu. selamat lah untuk wanita yang mengalami isu keganasan rumah tangga. Okay, Which is nak duduk dekat rumah dah tak selamat, nak balik rumah family dah tak terima. So datanglah dekat kita, kita bantu dan kita letakkan di situ untuk menerima beberapa perkhidmatan kita lah. Okay, dan di situ kita dapat real case yang betul-betul case yang saya rasa bukan para remaja. Kita dapat ibu wanita yang mengalami isu keganasan rumah tangga. For the first remaja mengalami keganasan rumah tangga? Bukan, dia ibu-ibu yang 30-an. Maksudnya saya tak dapat lah kes-kes remaja yang before ni saya dapat. Okay, yang nak kena macam mana ya, saya ni dah habis belajar, nak kerja macam mana. Tidak. Ini yang saya rasa the next level yang saya ada suami saya macam ni. Kita pula tak kahwin lagi masa tu. Time tu bujang lagi lah. Bujang lagi. Sekarang ni pun Anis lah kan. Kita pula diberi rezeki oleh Tuhan yang kita duduk dalam family yang kita nampak mak ayah kita normal kehidupan orang. Tapi bila kita handle kes yang luar daripada jagaan kita. Ya, betul. Ada ke kes macam ni? Ada ke? Macam tu. Betul ke drama menjadi realiti? Maksudnya drama TV3 tu reality? Ya, betul. First masa tu kita nervous lah. Sebab tim-tim Anis yang lain pun tak pernah lagi lah handle case yang macam tu. Ini semua peluang lah saya rasa. So kena dekat Anis yang first tu,
kita handle pula bukan kes yang dah dirujuk oleh JKM ke Okey. hospital, ke polis ke tidak. Kita betul-betul yang sukarelawan datang tu, Puan, anak saya berada di sini sekian-sekian-sekian, mengalami isu tersebut. Keganasan rumah tangga. Ya betul. Maksudnya parents dia yang Parents dulu yang kita kan pergi turun outreach kan. maksudnya parents dia yang bagi tahu anak dia Ya betul. terlibat dengan keganasan rumah tangga. Ya, Oh. sebab parents dia dah lama dah tak dapat kontak dengan anak dia ni, jarang lah, susah. So masa kita outreach tu, kita ingatkan dia. Rupanya katanya anaknya. So Anis pun macam biasalah bila kita dekat outreach ni, Anis kata, boleh contact saya secara personal. Sebab kita dekat, kalau klien jauh pun kita akan menerusi online juga. Okay. So saya surprisingly lah, seminggu selepas itu saya dapat kontak. Itulah mangsa yang sebenar. So kita minta lah Google Meet Maksudnya bersama. Anis dapat kontak klien tu sendiri? Ya, klien tu kontak Anis sendiri. Maksudnya bila parents tu dah datang jumpa Anis, Ya. lepas tu Kita bagi kontak dekat number parents pass dekat anak dia. anaknya. Lepas tu Ya. anak dia kontak sendiri? Ya, betul. So waktu tu kita macam excited lah kan. Kita bagi tahu, aku dapat klien. Rupanya klien ni adalah klien yang ibu bapa datang jumpa. Okay. So bila kita buat session, tadi happy. Masuk-masuk, aku dapat kes keganasan rumah tangga weh. So semua orang macam, ya ke? Macam mana? Itu first time Anis dapat kes tu? First time. Oh. So kawan-kawan yang lain pun macam first time mendengar itu. Okay. So diorang pun macam, so diorang excited lah tanyakan macam mana. Tapi sebab kita ada etika kerahsiaan, so betul. So Anis cakap lah, let me handle first lah. Sebab kita tak boleh nak share. Betul. So nak kena tahu dulu, nak selidik dulu sejauh mana keganasan rumah tangga yang berlaku, yang dikatakan, yang dah diceritakan oleh klien tu. So waktu Google Meet dengan Anis tu, kita nampak lah sorok-sorok duduk dekat dapur. Klien tu maksudnya Google Meet dengan Anis? Dia duduk dekat dapur, dekat peti ais dan sebagainya. So kita pun macam clear tak clear. Takut-takut. Sesi pun tak lama, dalam 40 minit. Terus dia kata, okay, suami saya dah balik. Maksudnya masa sesi Google Meet tu, dia maksudnya video call tu tanpa pengetahuan suami? Tanpa pengetahuan suami. Macam keadaan pun tak berapa nak clear. Sebab dia pun dia ada anak. Dia ada anak? 2 orang. So tak sampailah kita punya tempoh yang sepatutnya. Terus okay, tak apa, suami saya dah balik. So Anis pun waktu tu dapat lagi ketak aku ni nak teruskan kan. Sebab kita baru introduce, baru nak berkenalan. Betul. So 2 hari selepas itu, dia WhatsApp saya, dia kata, Puan, saya yang kita buat sesi hari tu, saya nak lanjutkan saya punya sesi dan saya nak tahu macam mana cara untuk saya bebaskan diri saya daripada keadaan ni. Time tu rasa bersyukur lah sebab kita rasa dapat balik. Dia nak teruskan. Tapi dia terus bagi tahu awal yang dia kata, lepas saya kontak dengan Puan ni, saya kena delete bagai semualah. Kita pun waktu tu memang kita betul-betul belajar how to handle. Call ketua, macam mana ni Anis ni kan. So ada panduan. Tapi dalam pada masa yang sama tu, kita cuba juga bantu. Sebab yelah, kawan tu duduknya di Perak. Duduk Perak. Kitanya di premis waktu tu. Di Kelantan kan. Jadi sukarlah, adalah kekangannya bila dah jauh kan, online pula dan sebagainya. So kita tunggu dulu apa keadaan klien dan sebagainya, tapi kita masih lagi terus link dengan dia punya parents. Okay. Sebab before kita matikan call dengan klien tu, masih lagi dapat dia punya contact parents lah. Sebab dia tahu yang dia tak boleh nak contact kita selalu, disebabkan suami. So maksudnya parents lah antara orang tengah, perantaraan antara Anis dan juga klien. Tapi tidaklah Anis menggunakan parents sepenuhnya, sebab kita memberi peluang kepada klien, sebab kita tak nak cerita yang dicampur-campur aduk ni. So bila dapat dengan klien tu, alhamdulillah, kita bantu, kita bagi tahu dia kita tak boleh ambil, kita tak ada kuasa. PSS ni dia tak ada kuasa yang macam JKM yang boleh pergi ke rumah klien. Maksudnya parents tu suruh pergi ambil anak klien sendiri yang minta. Klien tu request dengan Anis untuk ambil dia di Perak. Yes. Tapi
PSS ni tidak ada kuasa untuk ambil Tiada. untuk ambil klien tersebut. Dia hanya untuk Kita di situ sahaja. membantu dari Membantu segi sahaja. untuk apa panggil, keluarkan dia punya. Kita bagi ni lah pilihan, panduan. Kita tanya, okey. is it puan boleh buat tak benda ni? Ataupun kita orang boleh bagi jalan macam ni je lah. Contact dulu ke apa-apa semua kan. So dia kata, okay tak apa, saya akan bincang dengan saya punya family. Macam mana saya nak balik ke sana dan pergi ke sana. Saya sendiri yang nak pergi ke sana sebab saya dah tak mampu. Tak mampu nak. Saya dah tak mampu dah ni kan dengan suami saya. Walaupun pada ketika itu jiwa kita, kalau kita buang sekejap topik kaunselor ni, apa yang tak mampu sangat ni dengan suami ni kan? Kita. Kalau konsep orang luar lah. Yes. Kalau konsep dari segi counselling ni, kita betul. kena bantulah dia kita untuk kena keluar daripada. cuba untuk fikir dekat mana point dia, kenapa yang susah sangat tu. So bila kita memberi sedikit panduan, kita jelaskan kepada dia yang kita punya kuasa ni tidak seperti JKM. Kita ada border kita, kita ada limitasi kita. So dia bersetuju untuk mencari jalan dengan dia punya keluarga. Surprise juga, seminggu selepas itu tibalah dia di premis kita. Oh, dia datang. Yes, dia berjaya keluar daripada rumah dia, diambil oleh adik dia dan sebagainya. Adik dia pergi ambil lah, family pergi ke sana. Family sini ambil. Yes, kita pun dah maklumkan in case kalau puan nak keluar dan sebagainya, tak nak kenakan apa-apa, pergi buat report dulu dan sebagainya. So dia buat report lah. Ya. Maksudnya dia buat report dulu dekat polis dan dia baru Keluar, pergi ke premis. lepas tu pergi ke buat police report and then terus datang kat kita. Ya, so untuk pengetahuan Cik Fakrul, apa-apa pun bila jadi keadaan macam ni, report penting. Ingat guys, apa yang siapalah yang terjadi dengan keganasan rumah tangga, report polis tu sangat penting. Cerai tak nak cerai, nombor 2. Okey, itu letak tepi dulu. Report penting. Report dia lah antara bukti yang mana kita boleh bawa ke mahkamah yang menyatakan saya ni telah terlibat dengan keganasan rumah tangga. So police noted. Report tak pernah basi. Tak pernah basi guys. Duduklah. Dia tak ada tarikh luput. Tak ada. Dia tak ada. Tulis je nama. You pernah report dulu sekian. Dan dalam sistem pun mesti ada kan? Ya, betul. So report tu penting. Sayang ke tak sayang suami pada waktu itu, cinta, report dulu. Cinta mati macam mana pun. Cinta, report kena. Saya yakin suami saya akan berubah ke apa ke? Tidak. Report. Report dulu. Ingat guys, cinta mati macam mana pun. Report dulu. Report penting. Okay. Alright. Apa-apa pun pada ketika itu. Okay. Jangan selepas kejadian dah berlaku setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Baru nak buat report. Tak jadi guys. Okay, lepas tu dia dah keluarga dia dah hantar dekat premis. Dan hantar dekat premis. Itu secara sukarela lah kan? Sukarela. Itulah first case yang kita rasa paling lama. Sebab bukan dirujuk oleh siapa-siapa. PSS mengajar kita bagaimana nak menolong dan nak membantu orang tu. Dengan kita sekali belajar. Macam mana nak buat report. Nak pergi ke siapa dulu. Nak rujuk ke siapa dulu. Kalau tak ada kesan-kesan macam mana. Sebab nak bercerai ni, kalau kita tiba-tiba minta cerai dan sebagainya, kalau hakim tanya, kenapa nak bercerai? Punca dia sebab apa kan? Puncanya, hakim pun tak layan. Hakim akan kata, baliklah dulu bincang. Betul. Balik dulu bincang. You kena tahu dekat mana kenapa you nak bercerai dan sebagainya. Tapi, that's why bila kita yang nak minta cerai ni, perempuan ni nak minta cerai dan sebagainya, you kena ada reason yang kukuh. Okay. Saya tak bersefahaman lah hakim dengan laki saya. How can? So you kena proof lah. Bukan macam mudah-mudah nak cerai. Bukan. Ingat kahwin itu pun bukan mudah juga. Cerai pun tak mudah. So untuk pengetahuan Cik Fakrul juga, kalau kes-kes perceraian ni ada yang makan masa 10 tahun, 5 tahun. Dah bercerai, dah berkahwin lagi pun masih lagi tak settle. Panjang. Panjang. Tak senang tak senang. tak senang. So you kena decide. You nak panjang dalam dunia perkahwinan ataupun you nak panjang dalam dunia penceraian. Which one? So bila sambung part pada klien tadi, datang jumpa kita tengoklah keadaan dia tu dengan anak yang yelah macam ini bukan judge dan kutuk ya. Ini adalah gambaran first impression kita kepada klien kita tu yang hadir tu. Macam tak terjaga. Anak-anak pun
Anak dia cantik tau. Dua orang. Dua orang tu cantik Dua-dua perempuan? sangat. Ya, perempuan. Kalau tengokkan ibu dan anak tu, kita rasa ini kalau jaga dengan baik ni cantik sangat. Plus, Maksudnya ah, dia macam mana mungkin ibu pun tak sempat untuk ya, jaga dia punya betul. anak tu kan. Betul. Bila kebajikan ibu tak cukup, tak dapat yang sepatutnya, kebajikan isteri dan sebagainya, macam mana nak lepas dekat anak ni? Betul. Dekat Lepas tu dia emosi datang dan dengan tak sedia parents dia beres. ke ataupun dia seorang dengan Dengan adik? parents sekali. parents. So kita pun memang kalau boleh ada parents tu lagi senang lah untuk kita bagi tahu kita punya limitasi dekat PSS ni macam mana, apa yang kita boleh bantu dan sebagainya. Jadi bila masuk, kita tanya dia before this apa yang berlaku. So dia ceritalah sebenarnya benda ni dia berkahwin dengan suami dia ni dah beberapa tahun. Okay. Tapi first year tu dah nampak red flag dia. Oh, suami ni baran ke? Tidak baran. Awal-awal tu tak baran. Tapi kerja berubah-ubah. Oh, tiada pendapatan tetap. Yes. Nak kata baran tu awal-awal tu tidak. Tapi akhir-akhir tu ya. Oh. Suami dia ada juga macam ada juga faktor daripada family suami juga macam mengamalkan benda yang macam kita lah, macam family Cik Fakrul lain, family Anis lain. Lain-lain. So kita tengok macam lain, kenapa pula macam tu? Aha. Kenapa? So dia ada macam nak kena sembah itulah sembah inilah Faham. macam mana ni? So ada perbezaan di situ. Dan suami dia ini yang paling terkejut lah. Anis paling terkejut sangat. Anis ingatkan tak ada. Rupanya ada ya suami yang waktu ketika bersama pun, bersama isteri, buat video, kau boleh terfikir untuk jual that video. Dia buat benda tu? Ya. So waktu tu Anis macam, ya ke puan? Kita tak boleh lalak, ya ke puan? Kita macam, ya ke puan? Puan dapat tahu daripada mana benda tu? Weh, dia buat. Yes, waktu dia bersama. record? Yes, waktu bersama. And then video tu disimpan dan dijual. Tapi Ya Robby. ya, waktu tu okay, kita letak dulu kaunselor kat sebelah. Tapi kalau kita fikir logik lah, kita sebagai manusia dan pasangan suami isteri, dan benda ni ada baca dekat thread jugalah before this kan. Ada orang tanya, normal ke record video waktu bersama dengan suami ataupun isteri? Tak normal. Cik Fakrul sendiri pun jawab tak normal guys. Bagi saya tak normal benda tu. Ya. Apatah kita yang mendengar waktu tu kita terdiam sekejap dalam office ni. Kawan-kawan tanya tak boleh jawab kan. Tapi kita, how can? Macam mana kau boleh buat video ni? Macam mana ni? Kan? And then ada pula rasa yang kau nak jual pula kan. Nampak sekali dengan kawan-kawan sekali semua. Ya. Tapi ada juga yang ini kita tak masuk bab klien. Tapi ada juga dekat trade tu kata, kalau saya normal je. Azim, saya tak nak cakap benda yang ya. Dia macam nak terkeluar benda ada ni. juga yang cakap gosh, tak normal tau benda ni. Tambah lagi kau record dalam telefon. Sebab bagi Anis, telefon ni sangat tidak selamat. Kau letaklah password macam mana sekalipun, betul, Face ID dan sebagainya, betul. dia tetap akan ada di situ. Betul. Dan bila kau delete ke apa ke, dia tetap akan ada. Tetap akan ada. Yes. Dan kita kena fikir panjang. Macam mana kalau telefon tu hilang? Betul. Macam mana orang hack itu, orang hack ini? Dan sekarang pun zaman teknologi yang sangat canggih. Ya. Dan orang boleh hack ataupun boleh macam-macam lah boleh buat kan. Yes. Benda tu boleh tersebar Betul. bila masa je. So kita kena fikir maruah isteri tu. Maruah isteri. Maruah engkau sekalipun sebagai seorang suami. Mana otak dia Ya. Kita kalau secara panggil macam kita orang manusia yang normal, tidak sampai terfikir pun nak buat macam tu. Ya, tapi bila Anis tanya klien, perasa kenapa suami puan buat macam tu. Dan memang waktu puan bersama puan tak perasan ke apa ke. Saya tak perasan. Tapi bila saya tengok video tu, bila saya tanya suami saya, katanya macam sajalah kalau rindu tengok balik. Tapi klien sendiri yang jawab dekat saya, kalau dia rindu dia boleh je ajak saya lagi kan. Maksudnya bersama lagi Ya, lah. sebab kita suami isteri dan sebagainya. Saya pula suri rumah katanya. Saya pun merelakan. Okay, so no reason untuk you record dan sebagainya lah. So kita pun tergamam. Okay lah. Klien kita tu ada pemikiran yang realistik. Okay. So itu first. Dan second, dia kata, puan saya jumpa juga tau dekat dia punya Telegram.
dia ada mesej dengan beberapa orang lelaki dan menawarkan video saya beberapa ringgit. So kita baca. Walaupun dia ambil gambar bukti tu, dia simpan lah. Klien Anis ni bijak lah juga. Oh. Bijak lah juga. No, dia bijak. Bijak lah. Dia Sangat bijak lah. Sebab apa, bila dia tahu red flag seorang Lelaki, suami tu, suami. dia terus ambil gambar. Uh-uh. Walaupun handphone dia ke letak 1,000, tapi dampaklah hint-hint kat tepi tu. So kita nampak jual video isteri RM50, 100. Kalau berapa minit. So kita macam, oh my god. Macam Yeah. benda ni kan kalau korang yang tengok podcast ni pun bagi kita macam benda tu sangat macam, how dare you as a husband boleh buat benda tu. Kalau adik aku macam tu ke, memang Siap. memang kau siap. Memang kau macam nahas. Yelah. Kemudian macam boleh buat jual maruah isteri macam kan? tu kan. So ada macam tu juga. Lepas dia, maksudnya banyaklah bukti yang dia simpan. Memang Anis dapat video tu. Oh. So isteri ambil video dia daripada suami tu. Antara kat Anis. Memang video tu video yang memang dia bersama dengan dia bersama dan ada yang dia tak pakai. Kita kena tengok sebab kita bukti. ni, kita yang walaupun waktu tu kita rasa malunya nak tengok kan, kita kena tengok. Supaya kalau macam orang tanya, peguam tanya ke apa ke, kita boleh jelaskan video ni begini. Bukan sekadar yang apa yang sang isteri bagi tahu. Isteri cakap. Kita kena tengok. Tidaklah kita tengok dengan syahdu apa, tidak. Kita skip cepat-cepat. Kita nak tengok sekadar untuk kita bukti, untuk kita jelaskan di mahkamah. Betul. So tak sekejap ya. Lama juga. Lama. Berpeluh. Lama. Berpeluh kan? Lama. So ada video yang dia buang makanan, isteri masak dan sambil buang makanan. Kalau dah benda tu pun tak jaga, nafkah tak payah cakap lah. Kan, dengan tukar-tukar kerja dan sebagainya, nafkah tak payah cakap. Memang tak cukup. Kadang-kadang isteri bagi tahu baju dalam tu masa awal kahwin tu beli, tapi sekarang repeat yang sama. So nak cakap kebajikan tu macam Anis cakap tadi. So that's why Anis kata first impression kita dekat klien dan juga anak-anak bila datang kat premis kita tu, kita boleh tahulah dia tu memang betul-betul terlibat. Tak terurus lah. Okay. Dengan makan tak cukup kan. Berat badan dia pada ketika itu berapa? 40 lebih. Uish, kurusnya. Ya. Tapi bila duduk dengan kita hampir 60 ya. Beza. Dijaga baik. Dijaga dengan baik. Yes, maksudnya baik. Di premis tu pun ada tempat, maksudnya makan minum semua ada. Kita kat sana kita ada premis, kelengkapannya Anis rasa sangat selesa lah. Lagi selesa dari rumah Anis lah. Mungkin lepas ni kita tapi tidaklah saya mendoakan diri saya berada di situ ya. Minta takut. Jangan. Selesa lah insya-Allah untuk jangan. anak, untuk memberi ruang kepada dia kan. Dari dah stres, beremosi, berada di rasa duduk dengan suami tak selamat dan sebagainya, duduk kat situ rasa selamat. Makan kita jaga, pakai pun kalau tak cukup kita boleh ikhtiar lagi lah untuk bagi dan sebagainya. Kesihatan dia pun, sebab kenapa kita jaga sampai sebegitu sekali? Sebab asalnya suami tak tahu premis tu berada di mana. Betul. Tapi kita dah fikir jauh dah. Bila kita buat projek ni kita dah fikir jauh. So kalau in case lah kita ni nak disaman ke, nak dituduh apa-apa ke, kita ada jawapan kita. Contoh, anak saya macam ni. So kita ada medik juga di PSS di premis tu. So medik ni akan check dia every day. Dah lah setiap hari, 3 kali sehari. So kita ada jawapan, kenapa dia ni cerit-birit, kenapa ini demam, kenapa ni, kenapa. Tak ada penderaan di situ. So kita sangat jaga mereka dengan baik lah. Tapi masa di premis tu, maksudnya kan dia datang secara sukarela. Ya. Dan of course macam Anis cakap tadi, dia memang dah ada police report. Ya. Dan dalam police report tu dia kena menyatakan ke saya sukarela untuk berada di premis? Ya, dia kena nyatakan. Bukan atas paksaan kita dan sebagainya, tidak. Maksudnya masa dia datang dengan parents tu memang dah maksudnya dah siap report polis, dah ada semua benda lah. Doktor tak ada.
Doktor tak ada sebab apa? Klien Anis tu dia kan duduk dengan suami dia kan. Aha. Tak boleh keluar. Tak So boleh dia kena keluar rumah. pukul ke apa ke semua, dia just ada gambar. So kau nak pergi Oh. hospital, tak boleh lah. Dah hilang dah semua. That's why Anis benda ni Anis bagi tahu Cik Fakrul kan. Mana-mana yang terlibat dengan kes keganasan rumah tangga, waktu tu kau kena pukul, Waktu tu ambil gambar. kau kena pergi report. Handphone tu walaupun Ha. macam mana sekalipun gambar handphone tu kena ada untuk ambil Kena bukti. ambil gambar, kena terus pergi buat report. Doktor dan juga polis. Sebab kalau pergi dekat doktor, hari tu saya kena pukul. Mana? Tapi lukanya dah hilang. So mana kita nak buat bukti apa kan? So mahkamah boleh sabit isteri menipu. Oh. Tapi kalau dah macam ni, dah ada dekat telefon dan kita pergi buat report dekat hospital, kukuh lah. Oh. So walaupun klien Anis tu tidak bernasib baik untuk nak buat report di hospital, sebab dia dengan bukti-bukti dia tu dah kukuh lah. Dah kukuh. Di polis. Aha. So kita bantu klien tu, kita dia dengan guaman. Oh. Ramai sebenarnya isteri-isteri yang mengalami isu ni tak tahu nak rujuk, tak tahu nak jumpa siapa, kalau nak pergi jumpa peguam ni dekat mana. Betul, Padahal betul. kita ada guaman kita ni, guaman government kita ni, Ah. GBG tu, semua negeri ada. Oh, setiap negeri ada. Ya, bayar berapa je? RM2 je. Oh, Untuk okey. kita dapatkan perkhidmatan diorang. Kejap. Maksudnya guaman apa GG Jabatan guaman dekat semua Jabatan negeri Guaman ada. Malaysia punya lah. Maksudnya itu memang Bukan swasta memang lah. untuk rakyat Malaysia yang Yes. nak buat rujukan untuk filekan perceraian. Nak cerai, nak apa lagi. Apa-apa je lah. Semua maksudnya boleh rujuk kat situ. Boleh pergi ke situ. Bayar RM2 je. Dan maksudnya premis kita bekerjasama dengan Ya. dengan Guaman Guaman Kita call je, type je dekat website tu Guaman Negeri Kelantan, Guaman Negeri Kedah, Guaman dekat Selangor, KL semua ada. Call. So kita buat appointment, bila-bila nak jumpa pergilah. So far setakat ni pergi kita takkan dapat personal number phone pihak peguam lah. Sebab susah, tapi kita okey lah, kita dapat berjumpa dengan dia 2 minggu sekali, sebulan sekali, dan dekat mahkamah juga kan. So benda tu pun membantu juga. Tapi kalau klien minta yang kita, apa-apa saya nak yang swasta lah, nak laju sikit. terpulang pada dia lah. Terpulang lah. Kena bayar sikit lah. Tapi bukan kita. Dia lah. Dia. So kita akan bincang dengan family. Mampu ke tak mampu nak bayar ni. Boleh deal dah. Biasanya peguam dia akan bagi deal lah. Berapa kali bayar dan sebagainya. So adalah terbuka lah. Oh macam ni. Nak cakap dekat peguam macam ni. Nak bercerita tu macam ni. So benda tu yang PSS terapkan. Kita kaunselor dekat situ, kita terapkan panduan lah secara mudahnya. Kita nak bagi knowledge. So kalau puan kena macam ni, terus kontak kat sini. Bagi tahu macam ni. Cara deal dengan peguam macam ni. Okey. So tak adalah. Maksudnya PSS ni adalah penghubung solusi Ya, betul. semualah. Maksudnya Betul. antara orang tengah sekiranya klien tu datang ke PSSS dan kita antara penghubung solusi macam mana kita nak step pertama, step betul, kedua betul. dan dengan siapa kita nak rujuk. So kita akan bagi tahu. Benefit untuk kita as a counselor pula, tiba-tiba kita dapat hubungan yang baik, kita dapat lebarkan lagi sayap kita bersama rakan-rakan strategik kan. Sampaikan mahkamah tu kata, puan nanti klien puan tu apa-apa boleh call direct dekat kita. Kita terus dapat. Kita tak payah nak tunggu macam orang lain dapat fast lane. Terus puan macam mana kalau klien saya macam ni, buat macam ni, email dekat sini, tulis macam ni, nak percepatkan tulis terus. Maksudnya kita pun dah ada hubungan baik dengan beberapa rakan strategik yang untuk membantu mangsa-mangsa ni lah. Betul. Okay, kita back to yang klien tadi tu. Selepas dia dah datang ke premis dan dia dah buat report semualah. Dan dalam masa tempoh dia punya recovery degi premis tu macam mana proses dia? Kita buat sesi counselling juga. Banyaklah kita buat beberapa aktiviti, bukan fokus kepada nak bercerita pasal isu dia sahaja. Anak-anak pun dah lama tak belajar, tak terbuka lah. So kita pula dekat PSS premis kita tu, kita terapkan macam family. Dengan rela boleh kawan, dengan medik boleh kawan. Anak dia berapa umur berapa? Kalau Anis tak silap waktu tu anak dia 3
dengan 4 tahun. Oh, Ke 3 dengan 2 tahun. Sampai dah lah. kecil lah time tu. Kecil lagi. Dan masa tempoh klien tu berada di premis, adakah husband dia datang? Ada. Oh, husband dia Ada datang. guys. Ada. Kita diganggu. Kita diugut. Dan masa husband dia tu datang, macam mana kita punya rela yang bantulah? Rela bantu. Kita ada. Tidaklah. Tapi nak cakap. Kita bukan abang bomba. Bukan Bukan abang bomba. Tapi kita ada. Kita nak cakap dekat premis kita ni punyalah selamat. InsyaAllah. Tapi setakat ni Alhamdulillah selamat. Ada family. Kita sebenarnya banyak klien tau. Ada family sendiri yang datang serang kita. Yang ni kes suami datang. Tak cukup datang menyamar. Pusing kita punya premis. Nak tengok kat mana boleh masuk dan sebagainya. Rela kita the best. Rela kita A. So diorang memang memerhati dari satu masa ke satu masa. Sebab kita memang tak nak fikiran klien tu terganggu. Bukanlah terganggu daripada rasa nak bercerai terus tak nak bercerai. Tidak. Kita tak manipulate begitu. Takut. Tapi kita nak make sure yang klien kita tu rasa safe dekat sini. Dia rasa tak ada nak rasa dia takut dengan ancaman suami dia lah. Bukan rumah you. You duduk dekat tempat yang selamat. So like kita yang handle benda ni. So Alhamdulillah memang dia di situ. Walaupun dia intai-intai ke apa ke, rezeki kita juga, kita punya premis tu depan tu balai polis. Oh, selamat. Terus, abang polis ada. Abang ada. Abang polis ada. Abang custom pun ada. Semua ada. Dekat. Abang bomba je tak ada. Bomba jauh sikit. Tapi terus link. Tuan, saya ada macam ni. Polis buat kerja dia. Rela kita buat kerja kita. Polis pun buat kerja dia. So tak ada apa nak risaulah. Cuma kita staff dan petugas di situ hanya standby lah in case apa-apa kan. Standby kat situ. Tapi sebelum dia dapat tahu kita punya premis tu, yelah mestilah akan tahu juga sebab kita ni outreach ke seluruh seluruh negeri, seluruh negara dan sebagainya. So nak tak nak kau search je kan dapat. Tapi kita takkanlah sesenang hati nak menyebarkan ambil ini premis kita. Tidak. Tapi kalau orang tahu, tahulah. So, tapi dah ada juga ugut kita. Oh, you curi anak I, you culik anak I dan sebagainya. Bercakap dengan Anis sendiri. Kalau bukan waktu tu bukan Chef Anis, ada juga kita punya tim yang lain pun kena benda yang sama. Dia sound lah, dia marah lah, apalah. Suami dia baran. Pada itu, memang dia tak dengar apa kita cakap. Kalau Cik Fakrul berada di tempat tu, kita nak angin ya. Kita boleh gaduh dengan dia lah. Tapi disebabkan kita ni nak menjaga kita punya identiti. Dan juga nama tu. Sabar naik. Sabar naik. Kenapa tak sabar ni? Sabar. So kita pun kita tak apa cik, kita dah bagi tahu yang cik tak boleh call pada waktu sekian. Dia pun cakap, saya kan kerja lori. So saya free waktu ni je lah. So kita dalam hati, tak kau lah kan? Aku pun kerja juga. Tapi kita nak cakap yang padahal boleh je. Sebab kita pun tahu juga sedikit sebanyak latar belakang suami tu. Sebab kita tak directly dengan suami kan. Tapi apa yang diceritakan oleh isteri tu kita dapat capture lah. Sedikit sebanyak kan. So dia gaduh. Dia siap ugut kita nak report polis dan sebagainya. So kita biarlah nak report lah kan. Sebab kita punya projek bukannya cokia-cokia yang tiba-tiba nak tubuh ni. Tidak. Yang bukan yang petik jari buat macam tu tak lah. Kita dah ada SOP macam-macam dah. Kita macam-macam kita dah get ready lah. Macam Cik Fakrul kata kita ada SOP. Apa orang nak saman ke apa ke. Kita jelas premis di sini. kita tu selamat. Selamat. InsyaAllah. So kita tak heran. Sebab sebelum ni macam klien cakap lah, Puan Anis, suami saya ni memang dia akan menekan-nekan. Macam Gen Z sekarang menekan-nekan ni. So dia akan memang nampak betul dia je apa benda semua kan. Kita tak perempuan. So kita secara tak langsung bila isteri ni dengan family dia pernah diugut sebelum ni, so kita faham lah kenapa daripada awal sang isteri ni tidak mengambil tindakan. Sebab apa? Ugutan suami ni kadang-kadang menghalang daripada sang isteri buat sesuatu benda. Dengan konsep apa? Ni saya boleh share terus lah. Red flag suami yang para isteri kena tahu dan para suami pun kena tahu. Supaya anda boleh menjadi suami yang baik. Para suami kena tahu suami di luar sana. Kena tahu. Contoh, engkau kena taat dekat aku ni. Kau jangan nak bukan menggunakan istilah ketaatan. Jangan menggunakan agama. Ya. So isteri ni pada ketika inilah kita kena menjadi isteri yang ada knowledge dan bijak.
taat tu apa maksud taat dari segi yang macam mana? So kita tak terpihak dulu. So kita nak bagi tahu yang klien kita ni boleh bertahan sampai bertahun-tahun tu sebab apa? Sebab ayat tu. Sedangkan derita ni, sakit ni, emosi tu. So you kena pandai beza. Ketaatan tu apa? Konflik rumah tangga tu apa? Penderaan emosi dan fizikal tu apa? Tiga-tiga benda ni adalah benda yang berbeza. Maksudnya bila nak kahwin ni jangan kahwin main kahwin je. Jangan. Jangan. Tolong jangan. Jangan. Maaf Ingat cakap. guys, pergi kursus kahwin tu, kursus tu dengar bukan tidur. Ya. Jangan macam hanya untuk dapatkan sijil je. Dan satu lagi, saya sendiri pernah bercakap dengan suami dia. Anak dia tak nak cakap dengan dia salahkan kita. Tapi Cik Fakrul pada ketika itu, memang kita ni tak ada lah istilah yang tak nak bagi anak cakap dengan ayah ni. Tak menghasut lah. Tidak menghasut dan kita tak ada sebab. Sebab itu memang anak kau. Kita datang sini cakap dengan ayah, cakap dengan papa ni. Tak nak menangis macam bapak tu dia dekat sini. Padahal ada telefon saja ni. Tak nampak pun mukanya tapi tak nak. Lagi nak main dengan staff kita. Dia nampak tak selesa. Nampak tak selesa tu dan rasa selamat tu di mana. Budak pun walaupun umur dia tu tak sampai 7 tahun, tak sampai tunggu besar. Dia orang pun tahu memilih keadaan yang selamat ataupun tidak. Macam tu. So dia pun tak puas hati ni. Call kita cakap, nak video call ni. Kita tak kalah wak. Kita minta pandangan JKM sebab tu dah dalam first case. Kita minta pandangan JKM dan juga kita punya tim terbincang. Kalau kita video call, kita risaukan nampak. Walaupun dinding. Dia tahulah tempat tu. Kita risau. Pihak kita pun call juga peguam. Sebab Anis, bila kita dalam kes-kes yang macam ni, kita counsel kena advance. Kita tak boleh nak stick dekat peguam tu sahaja. So kita kena carilah kenalan-kenalan yang lain. So kita call peguam kita, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Pihak JKM pun sama, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. So lama sikit dalam seminggu 2 minggu macam tu, mula-mula kita tak bagi. Lama kelamaan kita dapat nasihat yang bolehlah bagi. Tapi phone tu kena stick dekat satu tempat yang kita rasa macam susah untuk dicari. Penjuru. Yes. Video call. So memang dia panggil anak dia pun. Anak dia tak nak. Kita semua staff kita memang cakap semua staff duduk berhadapan dengan kamera lah, jangan sampai ada bunyi-bunyi suara kan, takut dia cakap kita hasut pula kan. So memang anak tu memang nak kena ajar untuk cakap. Tanyalah. Contohlah nama anak dia tu saya letak nama Alis lah. Dan bukan nama sebenar. Cakap Alis, tanya papa dah makan ke belum? Baru anak dia tanya. Tanya. Tu pun tanya yang macam malas-malas, nak tak nak. Maksudnya anak dia pun takut dengan dia. Tak ada rasa nak bersembang. Sampai kita nak kena ajar. So then kita dah buktikan dekat dia tak ada siapa pun kat sini hasut siapa-siapa. So siap dia pula tanya anak dia, Alis makan apa hari ni? Dia orang tak bagi makan ke apa? Kita biar je kau nak tuduh apa kan, walaupun kau tengah cakap dengan anak kau ni kan. Apa kau expect? Sebab kita tahu benda tu kau nak tuduh dekat kita dan juga isteri. Tapi tak apa, biar je. So tanyalah, anak dia pun siap cakap makan nasi, ayam goreng, lepas tu makan. Anak dia pula tak nak kalah. Tak nak kalah. Anak dia pun tak nak kalah. Bagi tahu ayam goreng. Silap aku tak cakap. Silap aku tak hidang kambing golek kata dia. Anak dia tak nak kalah. So dia cakap ya ke. Lepas tu bila anak dia macam tak dengar cakap sikit, dia kata anak dia macam menjawab jerit-jerit ke apa kan, bingit lah macam tu kan. Dia pun cakap, you tahu tak kenapa jadi macam tu? Sebab ibu lah. Tak guna, tak reti nak cakap. Dia salahkan pula isteri. Dia salahkan mak pula. Sedangkan isteri dia ni bekas cikgu tadika dulu. So isteri pun, bila kita duduk dengan klien dah lama, dia hampir setahun ya dengan kita. Kalau orang tanya, lamanya duduk kat premis. Lama, saya pun macam setahun. Dia bergantung kepada cases. Bergantung kepada perbincangan. Bergantung dengan banyak benda. Kita boleh lagi lah nak tolerate benda-benda macam tu kan. Tapi limit kita sebenarnya 2 tahun pula, 2 minggu. Tapi kalau nak panjangkan, kita akan tengok lah. Kenapa. Bergantung kepada kes lah. Based on cases lah. So bila dah lama ni, kita dah nampak lah macam suami lah yang problem dekat situ. Betul. Sebab sepanjang duduk dengan kita, klien saya ni ada je benda yang dia usaha untuk ajar anak dia walaupun tak hantar ke tadika.
Sebab dia cikgu tadika. Yelah, dia Dia pun pandai lah macam dia mana tahu nak tackle perkembangan anak kan. anak dekat mana yang nak kena ni. Ha. So anak dia bila duduk dengan kita, daripada datang tak terurus tu, kau tocang sini, cantik. Kakak-kakak pula. Dah cantik, dah wangi, dah bersih. Sebab itulah kita, inilah orang kata, penampilan isteri ke, personality isteri tu kadang banyak bergantung kepada suami. So kalau nak tengok isteri tu, kau tengok suami dululah. Kenapa isteri ni? Suami. Suami 4,000 dulu. Juga salah. 4,000 dulu guys. Asmat, suami juga salah Asmat. 4,000 dulu. Macam itulah contohnya. Okay. So isteri tu cerminan kepada suami. So bila duduk dengan kita puan jaga, kita ajar untuk kemas rumah. So itu adalah tanggungjawab you. Kita bukan jaga macam kita macam bibi Kita pun ada denda kita kalau you tak ada macam ni semua. So dia boleh mulakan kehidupan dia dengan rasa selamat. Nak basuh baju pun tak ada rasa takut. Nak makan pun sangat bersyukur dengan makanan tu kan. Kita tengok, ya Allah, bersungguhnya makan. Macam Anis cakap tadi lah, daripada berat 40 lebih, almost 60. Punya berat tak berat. Dia selesa lah dekat situ. Punya bahagia tak bahagia sebab tak ada suami. Dia keluar daripada kepompong yang macam yang takut. Nak buat apa pun takut. Betul lah. So bila Anis tanya klien pun, dia pun memang nekat lah bercerai. Untuk bercerai lah. Sebab dia rasa benda ni dah sangat-sangat, sebab ada efek kepada diri dia kan. Over the limit lah. Maruah dia pun dah. So maksudnya dalam premis tu pun tempoh hampir setahun tu turun naik mahkamah. Ya, turun naik mahkamah. Anis pergi, kita masuk juga dalam mahkamah tu. Dengar sendiri pembicaraan macam mana. Bukan dengan klien sahaja, tapi kita dapat saksikan juga kes-kes yang lain ya. Macam sebab dalam drama tu yang ramai-ramai duduk ada kan. Ada lagi lah kes lain lah. Ya, tengah tunggu. So memberi satu pengalaman dan pembelajaran yang baru kepada kita yang kaunselor ni. Tapi klien Anis tu, si suami ni tak padan dengan bercakap di telefon yang ugut-ugut kita tu. Mahkamah tak datang awak. Tak datang Sepanjang perbicaraan tak datang? Tak sekali ke datang 2 kali macam tu lah. Yang lain tak datang bising kat telefon. Kita ni kalau kita buang bukan ke dia ada tempoh. Ada tempoh. Maksudnya surat yang apa panggil mahkamah bagi tu, kan dia ada tempoh dia untuk macam sekiranya tidak datang kali yang kedua, maka bla 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 bla. Yes. Kan? Tapi dia bagi alasan dia tak terima lah, tak apalah, tak inilah. Lepas tu cuti tak dapat lah. Okay. Kalau tanya saya, ada beberapa faktor juga. Ada beberapa faktor, kalau Cik Faku perasan lah. Kenapa kes-kes penceraian ni biasa lambat selesai. Okay. Dia bukan macam drama yang hantar surat, esok cerai. Cerai. Tidak. Kalau dalam dunia realiti, sebab tu Anis kata, perkahwinan ni, kalau kita tak bahagia di situ, penceraian pun boleh tentu lepas macam tu sahaja. Kalau dapat jenis yang suami ataupun ex-suami yang nak main, panjanglah cerita dia. Nak perbicaraan tu panjang-panjang lah. Ya. Kalau dapat isteri daripada neraka pun, panjanglah juga perbicaraan dia tu. Dia macam tajuk cerita. Isteri dari neraka. Suami lelaki durjana. Suami macam dajjal. Macam-macam. So benda tu akan jadi panjang sangat. So yang klien Anis ni first datang, first kita pergi, kita dah excited, kita dah prepare macam-macam. Dia tak datang. Kali pertama tak datang. Tak datang. Second time dia ambil peguam swasta. Banyak duit. Banyak duit. Kita kaji mana dapat duit ni. Bini tak terurus. Bini tak terurus. Bini tak terurus. Mana dapat duit ni? Bapak dia. Bapak ni adalah bisnes sikit. Bapak dia ada ni lah. Ya betul. Adalah bisnes sikit. So pakai duit bapak dia. Tapi tak lama 2 kali je dengan peguam tu. Peguam terus tarik diri. Sebab tak boleh end the case. I'm not sure. Tapi Anis rasa peguam pun dapat menilai. Di pihak mana dia berada. Betul. Yes. Sebab kita ni kita ada macam-macam bukti. Dan kita boleh lampirkan itu. Maksudnya bukti klien ni kukuh. Yes. Dan kita pun sepanjang kita buat sesi dengan klien pun dia memang firm dengan apa yang dia nak cakap. Dia tahu dia tak menipu dan sebagainya. Dia ready dengan apa yang dia nak buat. Dia dah nampak tujuan dan matlamat. Itu yang kita nak sebenarnya. Kaunselor tidak memaksa buat pilihan apa-apa. Kita hanya bagi panduan sahaja. Kita
memberi dia celik akal Mm-mm. dan dia lah akan memilih tindakan tu. So bila dah dia berkeyakinan, dia ada knowledge, dia nampak apa yang dia buat, automatically woman akan jadi power. Dia cari woman power. So benda-benda macam tu tak pelik lah. So kita cakap, puan macam mana suami puan tak datang? Macam ni lah puan perangai dia. So kita pun okay tak apa. Kita pun tanya pihak mahkamah kata tak apa, kita buat tarikh baru. Buat tarikh baru, ini paling kelakar. Second time saya rasa kita pergi ke mahkamah, dia datang. Oh, datang. Dia datang. Yang ni lah yang datang dengan peguam swasta tu. Ya, dia datang tu. Kemudian dia bagi tahu hakim, dia kata sampai dah, sebab time tu ramai-ramai kan, ramai-ramai tengah tunggu turn untuk perbicaraan. Sampai turn klien Anis dan juga suami dia tu, dia pula kata dekat hakim, dia kata saya nak minta izin untuk semua orang keluar daripada dewan ni. Wah. Saya nak ini tertutup. Wah, maksudnya orang-orang lain tu pun keluar? Ya. Dia halau. Satu gelabah kita, Wak. Macam mana ni? So kita pun okay, tak apalah. Kita bagi tahu klien, nanti puan noted semua benda, anda bagi tahu saya lah. Okay? Jangan termiss apa pun. Kita ni pesan ni dekat kita punya klien kan. Dia nak tertutup pula. So kita pun okay, So tak memang apa. tinggal lah diorang berdua Kita dengan pun hakim. keluar. Yes, diorang klien, suami. And then diorang ada peguam masing-masing. Peguam lah. Hakim lah. So kita keluar. Habis tu perbicaraan tu, saya tanya saya punya klien, macam mana puan? Perbicaraan tadi saya kena dapatkan update lah untuk saya buat pada next step dan sebagainya kan. Kita pun nak plan benda baru. Semua tu yes. kan. Bersungguhlah Puan Anis, bersungguhlah Cik Anis, dia suruh keluar dan sebagainya. Dia tak cakap pun dalam tu. Dia diam je? Dia diam saja. Punyalah nak buat main. Isteri cakap macam-macam sampai hakim kata, awak nak cakap apa ni? Isteri awak dah bagi tahu ni. Dia diam. Lepas tu tadi yang beria suruh keluar tu? Diam. Habislah di situ. Ini Anis pendek kat cerita, tapi nak cakapnya tak berjaya lah juga. Dia tahu bini dia kuat. Kukuh Dia- banyak kot. Lelaki. Kukuh banyak, bukti banyak kot. Bukti banyak. Mungkin nanti Anis bagi tahu juga kenapa dia lambat-lambatkan tu. Okay, balik. Sampaikan hakim bagi tahu kali ketiga kalau benda ni tak berhasil juga, kita akan cerai by hakam lah. Cerai by hakam ni, hakam yang akan ni ataupun kita lantik family kita macam ni semua. So balik. Kali ketiga pergi pun tak jalan. Kali keempat dah ada perbicaraan lah. Sebab suami pun memang tak bagi kerjasama. Tak datang dan So sebagainya. hakim buat keputusan sendirilah. Yes, hakim pun kata kita buat perceraian lah by hakam. Tebus talak. Tebus talak ni kalau dalam bahasa agama kita ataupun mahkamah panggil khuluk tebus talak ni. So pada waktu tu kena bayar sikit Kena lah. Kalau bayar, setengah betul. orang bayar ikut mahar. Betul. Tapi kalau kau dah tak jaga bini kau, Bayar pun semampu boleh lah. kau nak dapat mahar kau kat mana kan? Betul. Kau jual lagi benda kau. So dia tanya, puan sekarang ada berapa? Kata adalah RM1 ke RM2 macam tu. Sebab kes ni saya dah pass kepada tim sebab saya dah ke sini kan. But then kita masih lagi follow up. Ada RM1 ke RM2 macam tu. Ikut tu lah. Maka selesailah begitu. 5 kali temu janji ataupun appointment dengan pihak mahkamah baru settle. 5 kali perbicaraan baru selesai. 5 kali tu masa So setahun. bercerai secara sah lah tentu. Ya. So begitulah Anis punya klien. So bila dia keluar, memang sepanjang dia dengan kita pun kita ajar, puan dulu cikgu tadika kan. So kita ajar balik lah puan lengkapkan resume. So nanti keluar nanti pergi Nak sini. kerja semua kan. Sebab dia memang bergantung kepada suami kan. So bila keluar tu kita suruh lah puan jangan mengharapkan siapa-siapa walaupun ada family ke apa ke. Kita sendiri. Kita kena ada stand kita. As a woman ni kita kena ada stand. Sebagai seorang ibu, wanita dan sebagainya. Zaman sekarang lah bagi Anis. Bukan kita nak melebihi seorang suami. Tidak. Tapi cukuplah kita rasa yang kita ada sesuatu untuk diri kita tu. Okey lah. Bukanlah target. Kalau aku cerai nanti, tidak.
Kau janganlah macam tu lah. Ya, dia isteri-isteri jangan. dia macam ni lah. Ah, Maksudnya perempuan ni janganlah seorang wanita ataupun ibu ni jangan ah, bergantung sangat kepada suami. ya. Macam kerajaan tengah ketengahkan sekarang untuk empower women. Ya. Kau janganlah dapat kerja terus aku nak kerja kalau aku cerai macam mana? Kau janganlah. Kau nak kerja kau kerja je Betul, lah. betul, betul, Cukup betul. ada stand kita rasa kita letak dalam hati kita ni untuk bantu suami ke, untuk bantu diri kita. Keadaan ekonomi sekarang. Macam mana? Macam mana awak kat sini? 5,000 pun tak cukup Saya tukar ganting ni. So dapat kerja. So jangan kita rasa kita nak melebihi suami sebab apa? Tahap mana yang awak ada sekarang mungkin sebab doa suami juga yang mengalir kan setiap hari dan sebagainya. Cukup di situ. So klien Anis pun alhamdulillah kita dapat update juga. Tidaklah update hari-hari kan, tapi kita follow up Follow kan up dia punya kehidupan dia selepas bercerai. dia pun dapat kerja kantin tak silap saya. Alhamdulillah lah. Okey lah kan. Duduk pula dekat kampung dengan ibu. Jimat dah banyak. Betul. Anak pula dah masuk taska pula dua-dua. Okay. Hari tu dah siap hantar dekat saya kan. Hari ni diorang Alis dengan ni pergi sambut raya birthday. Dapatlah kehidupan balik. Dan saya paling terkejut sebab saya rasa klien saya ni memang sangat the best. Rumah dia ada CCTV. Oh. Ni dah bercerai. Suami datang. Dia lapor kat saya, dia kata suami saya datang nak jumpa apa semua. Dia dah rasa tak takut dah. Sejumpa je lah. Kau sini masuk. Oh. Jumpa anak kau keluar. Tidak menghalang, tidak apa. Tapi dia tak rasa takut dah. Tak adalah rasa macam dia cerita dekat Anis dulu nak nyorok-nyorok ke apa ke. Tidak. Dia dah mula nampak macam mana dia nak handle. Maksud dia nampak tujuan. Itu yang kita nak sebenarnya. So datang jumpa dengan kita ni bukan fokus cerai, tapi fikir yang kita nak tahu knowledge macam mana kita nak handle benda ni semua. Kita nak cari diri kita balik supaya kita tahu macam mana kita nak kawal, kita nak kontrol kalau benda-benda ni jadi. So macam Anis sebagai kaunselor kan, kalau kes keganasan rumah tangga yang terlibat macam ni kan, selalunya apa dari segi panggil konsep, maksudnya macam sebagai kaunselor kita nak nasihatkan kepada wanita-wanita yang terlibat dengan keganasan rumah tangga ni. So macam mana kita nak bagi tahu jangan buat macam ni, sepatutnya kena macam ni. More to the tips ke? Tips lah. Senang cerita tips lah. Mari Panjang kita- pula macam dia punya. Mari kita banyak lagi kan masa ni. Kita sikit lagi. Kita kalau borak ni. Betul, macam tak cukup pula kan. So ada bagi macam ni dah. Dah habis dah. Macam panjang pula kan. Boleh panjang lagi tak? Okay. Okay. Tak kira lah yang mengalami keganasan rumah tangga ke tidak. Tapi bila Anis dah berada dalam keadaan ni, bila kita handle kes keganasan rumah tangga, kita pergi ke lapangan dan sebagainya, kita jumpa ramai. Cerita sikit lah. Anis dulu waktu duduk pada zaman you, bercinta juga wak. Gedik juga dulu bercinta. Bercinta je. Dapat pula lelaki tak senonoh. Okay, kita pula jenis setia 7 tahun. Ada sikit perbualan lah dengan kakak ipar Anis. Jadi kalau kakak ipar Anis tengok ni, tak tahulah dia ingat ke tak. Benda dia pun bercerita sebelum dia kahwin juga. Waktu tu kita berkeluar berdua dalam kereta. So kita cerita kita punya keadaan kita dengan pasangan kita yang yang tak dulu senonoh tu lah. Satu ayat terkeluar daripada mulut kakak ipar Anis yang Anis pegang sampai sekarang. Dia tanya, soalan pertama dia kata, awak bahagia tak sekarang? Macam cakap, saya tak sure lah. Rasa saya serabut. Dan ayat ni yang menjadi, Anis pun share juga dengan suami Anis kan. Dia bagi tahu apa tahu? Cinta tu bahagia. Sifat cinta tu bahagia. So kalau you rasa tak bahagia, tu bukan cinta. Bukan cinta. So kunci dia, cinta tu bahagia. Bahagia. You tanya diri you sekarang. You rasa bahagia tak? Kalau rasa tak bahagia, that time, kena do something. Macam tu. You nak move, Macam tu. nak move ke apa ke, you tanya diri you. Tips dia, tanya diri you dulu, bahagia tak bahagia. Yang kedua, paling ni nombor satu yang saya rasa paling orang kena ada adalah knowledge.
knowledge komunikasi, knowledge tentang nak bercerai macam mana. You kena tahu. Bukanlah kita fokus nak bercerai. Tapi ilmu-ilmu ni you kena ada. You kena jadi orang yang bijak. Walaupun you jadi suri rumah, you kena ada knowledge. Suri rumah yang bijak. Yang bijak dalam menguruskan setiap hal. You kena ada knowledge kalau suami you tuduh you apa-apa, you boleh cakap. Bukan macam tu. You bukan nak kurang ajar, tapi you kena understand you. Backup diri sendiri Yes, lah. bukan terus saya jadi macam ni sebab awak lah. Terus terdiam. Sebab aku Kenapa? Tak boleh. You kena ada knowledge. Yang kedua adalah kalau yang belum berkahwin, pilihlah pasangan yang baik. Yang memberi bahagia. Yang berbahagia. Kalau orang kata, kau ni memilih sangat, kena pilih wak. Yang bahagia kot. Kena pilih. Ini berkahwin untuk seumur hidup. Sampai mati. Fil jannah. Ya. Kena pilih. Orang kata, alah bercinta lama-lama bukan kenal pun. You kena kenal. Yelah. Betul. Sebab Banyak cara you bercinta berkenal. tu kita kalau nak berkahwin seumur hidup, kena kenal. Ya. You kena tahu macam mana dia communicate dengan orang. Kalau dia tak bagi tahu, you boleh tengok dengan mata kepala you sendiri macam mana dia berkawan, bekerja dengan orang. Dia tak boleh tipu benda tu. Kalau pasal family mungkin dia boleh tipu, tapi kalau dengan orang yang berkawan dengan dia tak boleh tipu. Betul. So kena ada knowledge, kena tahu yang you bahagia ke tak bahagia. You kena pandai memilih. Sebelum bila dah berkahwin ni pula, you kena tahu dan kena pandai untuk communicate. Sebab Ani jumpa ramai sangat klien dekat luar sana. Saya ni kalau terasa hati dengan suami, kalau saya ada masa tak cerita kat suami saya. Sebab suami saya dia respon macam, dia tak respon, dia buat tak tahu. Tak boleh. Kedap. Tak boleh. Bagi Anis kan, orang yang dah berkahwin ni adalah rezeki, dapat rezeki yang besar. Yang tak berkahwin, cara tak berkahwin tak apa, rezeki dia dekat lain. Tapi orang yang berkahwin dia rasa rezeki yang Allah bagi adalah suami. Suami pula ada isteri. So you kena manfaatkan masa tu. Kau kena jadikan yang suami ataupun isteri kau tu adalah sahabat nombor satu. Betul. Walaupun kau Kawan ada baik. Yes, kawan baik. Ada family ke tak ada family ke, family dekat bumbung lain. Betul. Bumbung yang sama adalah suami. Suami isteri kena sebagai best friend. Macam mana best friend dengan orang kawan-kawan kita kat luar? Itulah. Yes. Suami lagi lebih. Betul. So kena jadikan suami sebagai seorang sahabat. And then kena tahu tanggungjawab sebagai seorang isteri macam mana, sebagai seorang suami macam mana. Anis tekankan benda ni dekat klien dan sebagainya. Sebab ada juga suami datang mengadu dekat Anis yang dia dah tak bahagia dengan dia punya isteri. Ialah sebab kes sekarang banyak curang dan sebagainya kan. So isteri dia banyak ni. So dia dah rasa macam dah malas dah nak terangkan dekat isteri dia. So kita bagi tahu tanggungjawab sebagai seorang suami ni, you kena make sure bukan sahaja you dapat duit gaji tu bagi nafkah dan sebagainya, bukan setakat itu. Tapi tanggungjawab suami ni membimbing emosi. Dia kena make sure tahu emosi isteri dia ni okey tak okey. Dia kena sentiasa tanya. Selesa ke tak selesa tu semua tanggungjawab you. You kena tanya, contoh, saya okey tak balik rumah ni kan? Okey tak duduk kat sini? Rasa makan cukup tak? Kenapa? Maksudnya kita kena cari punca kenapa isterinya jadi begitu. Ya, dan kalau tak nak cari punca, cukup you tahu you punya tanggungjawab, you akan kontrol banyak benda. Betul. Sama juga macam isteri. Kalau you tahu you punya tanggungjawab, you takkan dengan suami Dengan macam suami. ni. So you akan ajar pula, abang kena macam ni sepatutnya. Contoh kan, ada dari segi, contoh Anis bagi Anis lah. Anis dengan suami ni, suami kurang sikit about finance. Bukan dia miskin, tidak. Tapi dia kurang macam dia tak pandai untuk nak urus. Kita pula yang macam acah-acah tercedik ni kan. Cakap, abang kena simpan kat sini sikit. Lepas tu nanti aku buatlah ni. Kita pesan, abang nanti buatlah insurans ni. Abang nanti simpan ni kan. Oh ya ke? Macam abang. So kita bagi rujukan. Itulah berkahwin. So you kena lengkapkan. You kalau you rasa lelaki you macam lembab kat sini, you kena lajukan sikit. Suami pun sama. Apa ni, complete each other. Yes, betul. So benda-benda macam tu. So kalau you jadi isteri yang taat, you akan jadi mendaplah kat situ. Dia macam ya baik bang, ya baik bang. So kalau suami kata, tak payahlah awak nak ni. Padahal hati kita ni, kenapa pula tak payah? Aku cakap kat diri kau, mana dia nak dengar. Abang saya nak beli lipstick lah kat TikTok. Tak boleh. Kau tak tahu tu colour lain ni colour lain. Kau cakap lah kat suami kau. Sebab dia tu lelaki, so dia tak tahu benda-benda macam tu. So
kena bijak lah. So tips yang Ani kata, yang pertama tadi knowledge. Ni dah bertabur knowledge, and then you kena cari pasangan yang baik. Kenal tanggungjawab you, and then make sure tanya diri you selalu, you bahagia ke tak bahagia? Sebab apa? Cinta tu bahagia. Itu cara sahaja. untuk panggil tips untuk macam kalau dah rasa rumah tangga tu dah bergolak macam tu, so Rasa tak selamat. tak selamat, Tak selesa. itulah cara dia kalau nak ni kan. So guys, sedikit lah kan, macam Ani cakap tadi, so sekiranya dalam kehidupan kita ni communication je penting. Betul. The key dia lah communication. Untuk topik ini, perbualan kita pada ini itu saja. Baik. Untuk pengetahuan semua juga, ini adalah first episode Ngopi dan Cerita Podcast yang kita bawa khas daripada Yayasan Kebersihan Negara. Untuk kita borak secara real, cerita secara real, kita kongsi cerita kita, kongsi kehidupan, kongsi luah dan rasa kita untuk kita, mana tahu benda ni dekat dengan diri kita. Betul. Daripada kita borak-borak ni, maksudnya orang luar sana, apa yang kita borak ni boleh sedikit jawapan untuk mereka. Betul. Sedikit mungkin kehidupan mereka, apa yang kita borak hari ni berkait dengan kehidupan mereka di luar. So itu saja daripada kami. So jangan lupa nanti tunggu next episode. Sekiranya jangan lupa follow kami punya media sosial di bawah untuk dapatkan apa-apa info dan juga untuk next episode. Alright, bye, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dan Cerita Podcast.